Nampak je kecil tapi dia macam tote bag yang besar. Sebab kenapa? Kompartmen dia sis sangat-sangat berbaloi. Inilah dia Mirella Small Tote. Ada dua pilihan warna, nak dapatkan warna hitam ataupun warna ox blood. Sis tengoklah bentuk dia daripada tepi ni, sharp, structured, boleh berdiri dengan sendirinya. Dengan material dia pebble leather. Nak tunjukkan sis dekat depan ni. Nampak tu? Logo Michael Kors boleh simpan dekat sini. Dan logo dekat bahagian depan ni, nama brand dekat bahagian depan ni, simple sahaja Michael Kors. Untuk bahagian dalam, satu kompartmen. Dan ada lagi satu open pocket. Yang paling istimewanya untuk Mirella ni, tali dia lebar. So, tali lebar ni sis tahu kan, selain daripada selesa, dia banyak boleh adjust. Untuk sis yang ketinggian dalam 140 pun boleh pakai. Dan ketinggian yang 170 pun boleh pakai. Sebab banyak dia boleh adjustkan. Nampak tu? Dia boleh jadi macam shoulder bag. Dan kalau nak panjangkan lagi, sis boleh adjust sampai paling hujung untuk sis rasa lebih selesa dan mudah untuk sis gayakan. Sis boleh dapatkan sekarang untuk Mirella ni, ready stock ada di butik Selection. Nak warna ox blood ataupun warna hitam, sis boleh dapatkan sekarang.